Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, Denyut Dunia Sukan. Menurut laporan berita harian, skuad Harimau Malaya akhirnya bakal mempunyai pusat latihan tetap sendiri apabila Fasa 1 Pusat Latihan Kebangsaan NTC Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM di Prisim 5 Putrajaya siap sepenuhnya. Kemudahan bertaraf antarabangsa ini dijangka menjadi pangkalan rasmi skuad kebangsaan menjelang saingan Piala ASEAN FIFA 2026 pada September nanti. Selama bertahun-tahun, pasukan kebangsaan terpaksa menggunakan pelbagai venue latihan bergantung kepada jadual dan ketersediaan fasiliti. Situasi itu sering menjadi cabaran kepada barisan kejurulatihan kerana sukar untuk mewujudkan suasana latihan yang konsisten dan tersusun. Kini, dengan kewujudan NTC, Harimau Malaya akhirnya memiliki rumah sendiri yang mampu menjadi pusat pembangunan jangka panjang. Fasa pertama projek bernilai RM69 juta ini merangkumi pembinaan 3 padang latihan yang menggunakan permukaan berbeza, iaitu rumput bermuda, hybrid dan sintetik. Kepelbagaian ini membolehkan pemain menyesuaikan diri dengan pelbagai keadaan padang yang biasa digunakan dalam pertandingan antarabangsa. Ia juga menunjukkan kesungguhan FAM untuk memastikan pemain kebangsaan mendapat kemudahan latihan yang setanding dengan negara-negara maju dalam bola sepak. Lebih membanggakan, pembangunan awal projek ini direalisasikan menerusi dana FIFA yang berjumlah kira-kira RM24 juta. Bantuan tersebut membuktikan bahawa Badan Induk Bola Sepak Dunia turut melihat potensi pembangunan bola sepak Malaysia dan yakin dengan hala tuju yang sedang dibina oleh FAM. Menurut Setiausaha Agong FAM, Datuk Noor Azman Rahman, skuad Harimau Malaya dijangka mula menggunakan kemudahan tersebut sebagai persiapan menghadapi Piala ASEAN FIFA 2026. Beliau menegaskan bahawa projek ini bukan sekadar pembinaan padang latihan baharu, tetapi merupakan pelaburan jangka panjang untuk pembangunan bola sepak negara. Jika dilihat dari sudut pembangunan sukan, kewujudan pusat latihan tetap merupakan antara elemen paling penting dalam membentuk pasukan kebangsaan yang kompetitif. Negara-negara seperti Jepun, Korea Selatan dan Australia telah lama mempunyai pusat latihan bersepadu yang menjadi nadi kepada pembangunan pemain elit mereka. Malaysia kini sedang melangkah ke arah model yang sama. Kelebihan terbesar NTC adalah aspek konsistensi. Pemain tidak lagi perlu menyesuaikan diri dengan lokasi latihan yang berbeza setiap kali kem kebangsaan diadakan. Jurulatih juga boleh merancang program latihan secara lebih sistematik kerana semua kemudahan berada di satu lokasi yang tetap. Selain itu, kemudahan ini dijangka membantu meningkatkan tahap profesionalisme dalam pengurusan pasukan kebangsaan. Apabila pemain berkumpul dalam persekitaran yang lengkap dan terkawal, fokus mereka terhadap latihan, pemulihan dan persiapan taktikal akan menjadi lebih baik berbanding sebelum ini. Dari sudut psikologi pula, memiliki rumah sendiri memberi identiti yang lebih kukuh kepada sesebuah pasukan. Ia mewujudkan rasa bangga dan semangat kekitaan dalam kalangan pemain. Setiap kali dipanggil menyertai skuad kebangsaan, mereka tahu bahawa mereka sedang memasuki pusat latihan rasmi negara yang dibina khusus untuk kejayaan bola sepak Malaysia. Apa yang lebih menarik, NTC bukan hanya untuk Harimau Malaya senior. Kemudahan ini turut bakal dimanfaatkan oleh skuad remaja, skuad wanita serta program pembangunan akar umbi. Ini bermakna manfaatnya akan dirasai oleh keseluruhan ekosistem bola sepak negara dan bukan sekadar pasukan utama sahaja. Dalam jangka masa panjang, NTC boleh menjadi pusat pengumpulan data prestasi pemain, pusat penyelidikan sukan dan lokasi pembangunan jurulatih. Banyak negara maju menggunakan pusat latihan mereka sebagai hub pembangunan menyeluruh yang menggabungkan teknologi, sains sukan dan analisis prestasi. Fasa kedua projek pula dijangka menerima pembiayaan kerajaan melalui Kementerian Belia dan Sukan sebanyak RM45 juta. Ia melibatkan pembinaan bangunan seluas 1,682.8 meter persegi yang akan menempatkan gimnasium moden, bilik pemulihan, bilik persalinan pemain serta dewan serbaguna. Apabila fasa kedua siap kelak,
Harimau Malaya bakal memiliki kemudahan yang lebih lengkap untuk latihan fizikal, taktikal dan pemulihan kecederaan. Ini akan membantu pasukan bersedia dengan lebih baik bagi menghadapi jadual antarabangsa yang semakin mencabar. Namun begitu, kemudahan hebat sahaja tidak menjamin kejayaan. Apa yang lebih penting ialah bagaimana kemudahan tersebut digunakan secara optimum. Pengurusan yang cekap, perancangan pembangunan yang berterusan dan budaya profesional perlu berjalan seiring dengan kewujudan fasiliti moden ini. Bagi penyokong bola sepak Malaysia, siapnya fasa 1 NTC merupakan satu berita yang cukup positif. Selepas sekian lama menunggu, Harimau Malaya akhirnya mempunyai pusat latihan sendiri yang boleh menjadi simbol kebangkitan bola sepak negara. Apa yang menarik mengenai projek NTC ini ialah ia hadir pada waktu yang cukup penting untuk bola sepak negara. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Harimau Malaya menunjukkan peningkatan dari segi prestasi dan ranking antarabangsa. Namun, untuk memastikan momentum itu berterusan, pasukan kebangsaan memerlukan infrastruktur yang mampu menyokong pembangunan secara konsisten. NTC dilihat sebagai salah satu komponen utama yang selama ini masih kurang dalam ekosistem bola sepak negara. Jika dibandingkan dengan negara-negara jiran seperti Thailand dan Vietnam, mereka sudah lama memiliki pusat latihan khusus yang menjadi tempat berkumpul skuad kebangsaan. Kelebihan tersebut membolehkan program pembangunan dijalankan secara lebih teratur dan berkesan. Kini, Malaysia mula menutup jurang tersebut dengan kewujudan NTC yang berpotensi menjadi antara fasiliti terbaik di rantau Asia Tenggara. Selain membantu pemain senior, NTC juga mampu menjadi platform untuk mengenal pasti dan membentuk bakat muda negara. Apabila skuad bawah umur menggunakan fasiliti yang sama seperti pasukan senior, proses peralihan pemain ke peringkat tertinggi akan menjadi lebih lancar. Mereka akan lebih cepat menyesuaikan diri dengan standard latihan dan tuntutan bola sepak moden. Kewujudan pelbagai jenis permukaan tadang di NTC juga merupakan satu langkah yang sangat bijak. Dalam bola sepak antarabangsa, pemain sering berdepan keadaan padang yang berbeza mengikut negara dan ketuhanan. Dengan latihan yang lebih pelbagai, pemain Harimau Malaya dapat meningkatkan kemampuan teknikal serta kesediaan mental sebelum menghadapi pertandingan sebenar. Dari sudut sains sukan pula, pembinaan gimnasium dan pusat pemulihan pada fasa kedua bakal memberi impak yang besar kepada prestasi pemain. Dalam bola sepak moden, kejayaan sesebuah pasukan bukan hanya bergantung kepada latihan di atas padang, tetapi juga kepada aspek pemulihan, kecergasan dan pengurusan kecederaan. Kemudahan ini akan membantu pemain berada pada tahap terbaik sepanjang musim. Pusat latihan ini juga boleh menjadi lokasi untuk menganjurkan kursus kejurulatihan, seminar teknikal dan program pembangunan pegawai bola sepak. Dengan kata lain, manfaat NTC tidak terhad kepada pemain sahaja, malah boleh membantu meningkatkan kualiti keseluruhan ekosistem bola sepak Malaysia daripada peringkat akar umbi sehingga ke peringkat profesional. Dalam era bola sepak moden yang semakin kompetitif, negara yang memiliki kemudahan terbaik biasanya mempunyai kelebihan dalam pembangunan jangka panjang. Walaupun kejayaan tidak datang dalam sekelip mata, pelaburan terhadap infrastruktur sering menjadi asas kepada pencapaian besar pada masa hadapan. Sebab itu, ramai pemerhati melihat NTC sebagai pelaburan strategik yang mampu memberi pulangan besar kepada bola sepak negara dalam tempoh 10 hingga 20 tahun akan datang. Akhir sekali, penyokong Harimau Malaya pasti berharap NTC akan menjadi simbol kepada era kebangkitan baharu bola sepak Malaysia. Selepas bertahun-tahun menanti kemudahan bertaraf antarabangsa, kini tanggungjawab terletak kepada semua pihak, termasuk FAM, jurulatih, pemain dan penyokong untuk memastikan peluang ini dimanfaatkan sepenuhnya. Jika semua pihak bergerak sehaluan, tidak mustahil Harimau Malaya mampu melangkah lebih jauh di pentas Asia dan merealisasikan impian untuk menjadi kuasa bola sepak yang disegani di rantau ini. Kesimpulannya, NTC bukan sekadar projek pembinaan padang latihan, tetapi simbol transformasi dan cita-cita besar bola sepak Malaysia. Jika dimanfaatkan dengan betul, pusat latihan ini mampu menjadi asas kepada kejayaan Harimau Malaya pada masa depan dan membantu negara melahirkan lebih ramai pemain berkualiti bertaraf antarabangsa. Apa pendapat anda?
Adakah NTC mampu menjadi pemangkin kebangkitan Harimau Malaya di pentas Asia? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jangan lupa like, share dan subscribe Nadi Sukan untuk lebih banyak berita serta analisis bola sepak tempatan dan antarabangsa. Terima kasih. Jumpa lagi.